Kes Yusuf Rata ni, dia bukan mengenai isu tabloid. Dia melalui proses mahkamah itu sendiri. Ya, correct. Betul kan? So, bila seseorang tu saman, you must go and defend it. Correct. Tapi bila you minta immunity, it sounds suspicious. Yeah, yeah. Okay, anybody in their right frame of mind will think that way. Ya, adakah pemimpin tertinggi kita benar-benar bersih seperti apa yang dia cakap? It makes us think. Betul kan? Tapi kalau kalah, Anwar pun akan tercalar dari segi moral. I rasa. Right? Correct. I agree. Menang pun, You baguslah, you sebagai pemimpin nombor satu negara, you bersihkan nama you di dalam mahkamah. And then rakyat biasa pun akan menghormati you satu. Yang keduanya, rakyat akan lebih hormat dan percaya pada sistem proses mahkamah kita dan sistem kehakiman kita. yeah. And that is very interesting. Sebab tiga benda ni kan tengah berlaku at nearly the same time. Ya. Satu, tekanan daripada luar melalui Zafrul. Satu lagi tekanan daripada dalam melalui Rafizi. Satu lagi pula low blow daripada Yusof Rata yang dia tak sangka langsung. It's like 3 time bombs in 3 different penjuru yang menyerang Anwar.